Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita berada di majlis Hari Raya peringkat sekolah yang penuh meriah. Ramai guru dan murid hadir dengan pakaian raya yang cantik, makanan yang lazat dan tentunya semangat yang tinggi untuk beraya. Saya Muhammad Afiq Fahmi bin Muhammad Zulhaimi bersama TVPSS akan menemui beberapa guru dan murid tentang pengalaman mereka. Jom! Selamat Hari Raya Tuan. Selamat Hari Raya. Bagaimana perasaan Tuan melihat murid-murid bersemangat merayakan Hari Raya? Okey, saya rasa seronok tengok murid-murid semua dapat berkumpul, masing-masing bawa makanan daripada rumah, daripada ibu bapa bawakan. Jadi saya rasa seronok dan teruja lah dengan program majlis jamu Hari Raya hari ini. Apa yang paling istimewa pada tahun ni berbanding tahun lepas? Okey, kalau kita tengok tahun ni lebih kepada kita sama-sama banyak program yang dijalankan, makanan yang dibawa pun banyak. Lepas tu masing-masing pun seronok tengoknya, menikmati jamuan Hari Raya ni lah, makanan-makanan ni. Okey? Jika ada satu pesanan daripada Hari Raya yang Tuan ingin ucapkan? Okey, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua warga-warga sekolah, anak-anak murid, AJK, PIPG dan semua ibu bapa lah untuk Hari Raya pada tahun ini. Selamat Raya, Maaf Batin. Boleh perkenalkan diri Tuan? Okey, saya Syed Osman Talib, bin Syed Wadar Sikit, NYDP PIPG untuk tahun ni lah. Okay, bagaimana perasaan Tuan Syed melihat murid-murid begitu bersemangat meraihkan majlis ini? Alhamdulillah. Syukur kepada Ilahi. Objektif utama sekolah untuk mengadakan program Majlis Hari Raya ni tercapai objektifnya dengan kehadiran ramai student, dengan ramai murid apa semua. Macam-macam hidangan kata dah nak selesai lah sebenarnya. Alhamdulillah. Apakah yang paling istimewa tentang majlis Hari Raya tahun ini berbanding tahun-tahun yang sebelum ini? Okey, tahun sebelum ni memang saya tak nafikan apa yang tahun ni lagi meriah daripada tahun lepas, tahun sebelum ni lah. Mana orang kata sebab tahun lepas kita buat di kantin saja. Tapi tahun ni kita buat kemah, so nampak lagi orang kata kemeriahan tu lagi nampak lah, lagi menyelah lah. Alhamdulillah. Jika ada satu pesanan Hari Raya yang Tuan ingin sampaikan kepada warga sekolah, apakah ia? Okey. Selamat Hari Raya, Maaf Zahir Batin. Dari saya, Syed Osman Talib bin Syed Wadar Sikit, NYDP, PIPG untuk tahun ni. Sekian, itu saja. Okey, terima kasih Tuan. Sama-sama. Sama-sama. Untuk semua anak-anak SK Datuk Bandar Rasah ni bersama guru-guru menyediakan hidangan yang begitu lazat dan kepelbagaian hidangan, dan secara saya nampak tadi pengurusan hidangan pun teratur dan baik, di mana setiap aliran menyediakan makanan mengikut jenis makanan kan. Saya tengok kat situ teratur, dan saya tengok anak-anak ni pun penuh disiplin ketika pengambilan makanan tersebut. Tahniah saya ucapkan pada seluruh anak-anak dan guru-guru dan warga sekolah kebangsaan Datuk Bandar Rasah. Okay. Jika ada satu pesanan untuk murid warga sekolah, apakah ia? Pesanan, pesanan kepada anak-anak SK Datuk Bandar Rasah ni terus berusaha, terus membinakan semangat dan yakin untuk menimba ilmu di sekolah Datuk Bandar Rasah ini. Saya inginkan anak-anak sekolah Datuk Bandar Rasah ni sentiasa cemerlang walau di mana pun berada. Kalau boleh anak-anak macam ada ni tahun 6 kan, saya doakan semoga ramai lagi anak-anak tahun 6 ni berjaya melanjutkan pelajaran ke sekolah bahasa penuh, MRSM, pergi ke kelas aliran agama, kelas rancangan khas, cari peluang, cari tempat untuk mencari ilmu yang lebih baik lagi. Selamat sejahtera Tuan. Boleh perkenalkan diri Tuan? Saya Peter Han daripada SJKC Mahua Kampung Baru Rasah. Bagaimana perasaan Tuan melihat murid-murid begitu bersemangat meraihkan majlis ini? Pertama-tama sekali saya rasa teruja lah sebab inilah peluang untuk murid-murid saling
bergembira, saling menikmati juada yang disediakan dan saling faham memahami dan maaf bermaafan. Pada pendapat Tuan, apakah yang paling istimewa tentang majlis Hari Raya? Untuk majlis yang macam ini, saya rasa yang istimewa tu saya dapat melihat murid-murid daripada pelbagai kaum boleh meraihkan majlis Hari Raya Aidilfitri ini bersama-sama, dan mereka juga menunjukkan semangat perpaduan yang jitu dan yang tinggi, dan mereka juga menunjukkan semangat untuk bersama-sama meraihkan majlis Hari Raya Aidilfitri ini. Jika ada satu pesanan untuk warga sekolah ni, apakah ia? Tentunya saya hendak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Katuk Bandar Raja. Terima kasih Tuan. Semoga sama-sama. Hari Raya kali ini. Cantiknya menjawab. Boleh awak perkenalkan diri awak? Boleh. Nama saya Nurkalis Zulaika dari kelas 6 Mari. Nama saya Nurkalis Umaira dari kelas 6 Mari. Nama saya Adana Sofia dari kelas 6 Mari. Nama saya Dia Adela Patricia dari kelas 6 Mari. Boleh awak kongsikan benda yang paling seronok untuk majlis Hari Raya? Boleh. Yang paling seronok saya dapat ambil makanan banyak-banyak. Lepas tu saya boleh share dengan kawan-kawan saya. Makanan banyak. Boleh share. Boleh share makanan dengan kawan. Makanan ramai lah tu je. Makanan banyak gila lah. Lepas tu best lah macam tu lah. Gila. Kalau boleh pilih kan, makanan apa yang paling awak suka? Yang paling saya suka cornflake madu. Cornflake madu. Memang semua cornflake madu. Of course lah, cornflake caramel. Cornflake madu. Hello, nice to meet you. Which school are you from? Our school is SJKC Maha. What's your name? My name is Yojin Chong Tengi. Alright. What is your favorite raya food? A special raya food is spicy chicken mentilat. Alright. Any rush? Selamat Hari Raya. Okay. Thank you. Semoga awak terus menikmati kemeriahan majlis ini. Selamat Raya. Kalau boleh pilih satu makanan raya yang paling awak suka, apakah ia? Itu nugget. Nugget. Okay. Seronoknya, ada tak apa-apa ucapan hari raya yang awak nak sampaikan kepada kawan-kawan dan guru-guru? Apa? Ada tak ucapan yang awak nak sampaikan kepada kawan-kawan dan guru-guru? Selamat Hari Raya. Okey, terima kasih. Semoga awak terus menikmati kemeriahan majlis ini. Selamat Raya. And action. Baiklah, kita sudah mendengar pelbagai pandangan menarik daripada guru dan murid tentang majlis Hari Raya ini. Semoga sambutan ini terus mengeratkan hubungan sesama kita dan memberi kenangan yang indah. Dari TV PSS, saya, Arisa Medina mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Jumpa lagi.